Terima kasih kerana sudi mengundang saya hari ini. Saya sangat gembira dapat menikmati dan menghayati budaya adat yang amat kaya. Selama ini saya tahu kalau cakap Minang ingat nasi padang saja. Tapi hari ini saya dapat pengetahuan, dapat mendalami lagi adat Minangkabau yang sangat kaya, falsafah-falsafah hidupnya yang nilainya sangat tinggi, tidak ternilai. Saya juga sangat tertarik dengan kesungguhan persatuan yang diterajui oleh Pak Mara dan juga aktivis-aktivis seperti Datuk Rusnani dan juga rakan-rakan dari Indonesia dan sebagainya untuk sama-sama memperjuangkan bangsa, memastikan yang tradisi kita ini tidak hilang di tenggelam zaman. Saya rasa ini satu usaha yang sangat baik dan harus kita jaga. Inilah mutiara-mutiara daripada datuk nenek moyang kita, harus kita pelihara, harus kita semarakkan lagi. Ucapan saya ringkas pasal saya tahu semua orang nak tunggu makan nasi padang yang enak-enak dan juga nak tunggu buku buku dari Datuk Nani yang sangat baik. Saya akhiri dengan satu pepatah pepatah Minang. Saya punya Minang tak begitu perfect, saya baca harap-harap awak boleh kerti. Nana kuria ialah tinggi, nan merah ialah sagu, nan bailah ialah budi, nan indah ialah basuh. Kenal tak? Jangan lupa bicara kata seperti ini. Marilah kita sama-sama pastikan anak muda kita, generasi seterusnya dapat terus menghargai, menghayati budaya kita yang amat kaya ini. Terima kasih orang Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tetamu terhormat kita Encik Amrin Amil, Setiausaha Kanan.